sebelum ni kan yang ada baca kat platform sebelah, ada kakak komen, kakak tu komen, alah kalau bagi feedback pun bukan nak baca pun, buang masa je, macam tu. Janganlah marah-marah kakak yang dah pernah bagi tahu sebelum ni, kakak abang semua. Kalau ada any feedback yang baik ke yang buruk ke ni, atas meja masing-masing dah ada ni. Atas meja semua orang ada ni. Boleh scan QR code ni jika ada sebarang maklum balas. Kadang-kadang kalau kakak abang tulis dekat mana-mana platform social media, kami tak perasan sebab kita punya staff yang handle untuk social media ni tak ramai. Okay, so kita just update day by day, tapi kita baca je komen tu, cuma kadang-kadang tak sempat nak reply. Dan komen tu memang setiap komen semua kita akan ambil untuk improvekan mana-mana yang kurang dari segi makanan ke, harga ke, servis ke, semua kita ambil. Don't worry, okay? Jadi apa-apa pun sebelum kita tamatkan, ya dah nak ucapkan terima kasihlah kepada kakak abang yang sudi menyokong, datang hari-hari datang pun ada tau. Okay, dan makan di sini dapatkan experience yang lain daripada lain. Terima kasih banyak. Semoga dimurahkan rezeki dan jangan lupa terus support Araso sehingga selama-lamanya. Okay, Araso Restoran Terapung. Mantap geng.